You rasa boleh tak dapat sebelum Deepavali ni? Sebab I nak pakai motor ni nak balik kampung lah Deepavali ni. Boleh tak you rasa? Actually boleh je. I akan try. Nak sebelum Deepavali kan? Yes. Okay, I try my best. I hope boleh dapat lah sebelum Deepavali ni. You do your best Okay? Okay. Thank you. Kalau lah tahun ini I dapat balik kampung, lama tak jumpa Mak. Siva, you kenapa? Muka sedih-sedih je. Tak dapat cuti ke? Tak dapat balik kampung ke? Tak dapat tiket Kak. Oh, ya ke? I dah try bus, train, flight pun I dah try. Tak dapat. Oh. Sebab saya lambat beli. Apa Siva? Lambat beli Siva? Deepavali setiap tahun kot. Macam mana kau boleh lambat beli? Bukan lambat Zahid. Sepatutnya I tak dapat cuti. Tapi I tak berani bagi tahu dengan Mak. Siva. Ya Mak. Yalah Warshmi dia dah ni soleh kita dekat. Ya Mak, tahun ni I balik kampung. Kenapa belum beli tiket lagi? Amat tak kira. Tak, Mak, I tunggu untuk tiket je. Kalau dah dapat, I terus datang tu. Amat tunggu kamu tahu. Okey, Ma. Esok mesti balik. Okey, bye-bye. Okey, bye. Ini yang you bagi. You tahu kerja you tak siap kan? Lagi 1 minggu you nak cuti, macam ni you bagi. I suruh you check stok semalam. Kenapa you tak siapkan terus? Kenapa you letak atas meja? Kak, kan? Kasihan Siva. Dia nak cuti Deepavali kot. Ya, itulah pasal kalau akak jadi Siva tu, akak cabut je. Cuti je terus, tak payah fikir-fikir kerja ni kan. Itulah tu. Wani dengan Zahid, korang busy apa? Korang pun nak cuti juga. Nak ikut dia cuti. India cuti, Melayu pun nak cuti. Dia punya perayaan, korang pula nak cuti. Kerja semua tak siap. Company macam mana nak buka? Tutup je lah semua. Siapa nak kerja? I punya bapak ke? Siva, you jangan give up lah. Kita cuba cari jalan lain. Mana tahu ada tiket tambahan? I pun ada kawan I juga. Dia jual tiket tambahan. Seperti Deepavali ni mungkin dia ada kot. I boleh tolong. Betul tu, kita cek online. Mana tahu ada tiket-tiket yang diorang tak nak kan? Terima kasih korang. I tak tahu macam mana nak balas balik. Siva! Ya Zahid. I dapat tiket Siva. Satu seat je lagi. Serius lah? Ya. Bagi je lah you punya QR I transfer sekarang. Okey, boleh. Siva. Han. Siva, you buat apa kat sini I tunggu bas I dah tunggu lama tak sampai lagi. Kawan-kawan you semua dah cerita dah dekat saya. So, hari ni you balik kampung kan? Am. Sinilah jap. Sini Am. Kau tak kesal kat Siva ke? Dia kerja dah lama kot. Tak pernah dapat cuti. Manager sebelum ni pun tak bagi cuti kot. Yelah, betul tu. Siva dah 3 tahun tau tak cuti raya. Kau bagilah cuti. Dia pun ada mak bapak dia juga nak pergi melawat. Oh, ya ke? Manalah saya tahu. Siva, macam inilah. Apa kata kalau I hantar you balik kampung? Serius Jauh tau. Tak apa, sebab I rasa kampung I dengan kampung you dekat je kan. So, apa kata alang-alang I hantar you sekali lah. Thank you. Mari, kot. Kampung kita dekat je kan. Ya, dekat Penang je